Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu dah saya patut tanya ke tak soalan ni. Tanya Tapi aja. saya nak, kalau boleh, nak penjelasan daripada Ustaz tentang ASB. Sebab saya risau benda tu syubhah dan saya cuba cari juga, tapi saya takut saya mendapat maklumat yang salah daripada internet ke. So bagi saya, mungkin saya patut keluarkan je semua duit ASB tu. Tapi pendapatan yang saya dapat selama ni tu, saya patut buat macam mana? Yang setahu saya, kita tak boleh gunakan untuk kepentingan diri kita, dan kita patut bagi orang lain. Boleh ke saya bagi untuk tolong kawan saya bayar rent rumah dia ke, ataupun untuk minyak, untuk kegunaan dakwah dan tarbiyah, insyaAllah. Pada soalan hukum ASB dan apa yang patut dibuat dengan duit dividennya, sekiranya haram atau halal, tengok macam mana. Hukum ASB telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai harus, dan telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Perak sebagai harus, dan telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Selangor sebagai haram, dan telah difatwakan oleh Mufti Pulau Pinang sebagai haram, dan telah difatwakan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia sebagai tak patuh syariah. Tak patuh syariah itu bahasa korporat bagi haram. So nak pakai yang mana satu ni? Jawabnya, kalau kita nak kata ulama yang kata halal lebih alim daripada yang kata haram, atau sebaliknya, susah, terlampau subjektif. Maka apa yang kita nak buat, kita tengok dari sudut mandat yang diberikan oleh kerajaan, siapakah, badan yang manakah yang paling tinggi hierarki, kuasa, authority, undang-undang. Tahu tak siapa? Mana satu? Jawabnya, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Itulah dari sudut hierarki, authority, undang-undang yang paling berpengalaman, yang paling spesialis dalam menentukan hukum hakam pelaburan halal atau haram. Lalu mereka mengatakan haram. Yang kedua, kuat autoriti adalah Majlis Fatwa Negeri-Negeri. Kerana negeri dia duduk bawah sultan punya kuasa. So jadi dia boleh diwartakan dan jadi undang-undang. Jadi oleh kerana itu, yang corot sekali adalah Majlis Fatwa Kebangsaan, sebab dia tidak ada kuasa kecuali menasihat dan tak ada boleh jadikan apa-apa ke warta undang-undang. Justru kalau dari sudut itu, ASB kelihatan syubhah, sebab ada kata halal, ada kata syubhah. Yang paling autoriti kata haram. Bila syubhah, Nabi kata faman ittaqa syubhah faqad istabra an irdihi wa dinihi. Siapa yang menjauhi syubhat, dia berjaya selamatkan agama dan maruahnya. Justru kalau tanya saya nak maklumkan, ASB, kalau ada wakil dekat sini, minta maaf, saya beritahu dari sudut akademik, daripada wang terkumpul ASB yang semuanya orang Bumi Putera Melayu punya duit, 25, 23, 24% lebih kurang, katalah RM10, RM2.50 digunakan untuk letak di dalam Maybank Group. Sebahagian lagi, beberapa RM1 lagi diletakkan British American Tobacco. Rokok hukumnya haram, ya? Gabung-gabung menyebabkan peratusan yang haram itu tidak layak untuk menjadikan saham amanah saham Bumi Putera sebagai patuh syariah, kata Suruhanjaya Security. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya apa nak buat, yang pertama, Allah kata wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, kamu dan tidak menzalimi, dan duit pokok kamu punya. So semua duit simpanan ASB kita simpan RM8,000, RM10,000, semua RM10,000 kita boleh ambil balik, sebab itulah duit yang kita letak. Tapi dividen yang lebih daripada RM8,000 itu, yang itulah yang syubhat.
Bila syubhat, kalau tuan-tuan orang yang warak, orang yang takwanya tinggi, tuan-tuan jangan pakai satu sen pun untuk diri tuan-tuan dan puan-puan. Untuk beli beras ke, beli sofa ke, beli kasut ke, bayar cukai ke, bayar saman trafik ke, selagi mana untuk diri tuan-tuan, tak boleh. Bagi pada orang fakir miskin, orang fakir miskin pula bila dia ambil, jangan kata ni duit kotor ni. Tak. Dia tak kotor pada orang fakir miskin. Dia hanya kotor pada orang yang membuat itu. Sebab duit pada zat dia tidak kotor. Okey. Tadi ditanyakan oleh penanya, boleh tak bagi pada kawan dia yang tak boleh bayar sewa rumah. Kalau kawan dia itu masuk kumpulan fakir miskin atau miskin, maka bolehlah dibantu dengan begitu. Dan orang yang paling layak untuk kita bantu kalau kita ada duit lebih itu adalah kaum karabat kita, adik-beradik kita. Dalilnya firman Allah, wa atidhal qurba haqqahu wal miskin. Allah kata, berikan kepada kaum kerabat kamu bantuan, barulah lepas tu orang fakir miskin. Lalu kalau ada kaum kerabat kita yang bukan kewajipan kita beri makan kat dia, dan dia jangan pula ada duit SB, aku bagi kat anak aku lah lagi bagus. Tak boleh, anak memang wajib kita kena bagi duit. Ni bagi kat kakak kita yang susah, adik kita yang pakai hemodialisis ke contohnya, ini pula yang leukemia nak pakai duit, kita bagi. Itu cara nak selesaikan, ya. Itu SB. Dan di Pulau Pinang, saya tanya sendiri kepada Mufti Pulau Pinang, Sahibus Samahah, Datuk Hassan Haji Ahmad, ketika berikan talk satu di mana tak adalah dekat area Pulau Pinang ni, dia cakap sendiri, telinga saya dengar sendiri, dia jawab. Sebab masa tu saya beri ceramah pasal orang Islam, Datuk Sahibus Samahah Mufti jadi pendengar. Ada soalan pasal ASB, saya kata Datuk peti ada depan mata, takkan saya nak jawab, silakan Datuk. Maka Datuk Hassan pun jawab, dia kata kalau ikut dia, perbincangan dia adalah haram. So tuan-tuan rakyat Pulau Pinang kena ikut Mufti Pulau Pinang lah, jangan degil. Itu dia. Wallahualam. Soalan ASB.